Review kali ni lain sikit. Saya actually datang buat review ni 2 kali. Nanti saya cerita why. But before saya share the story, jom terus ke The Nasdaq Food Review. I've been here before. Saya akan share nama kedai ni di hujung video. Saya sangat suka menu first saya makan hari ni, gourmet breakfast. Sebab set ni ada something truly unique. Dia guna lamb cranberry sausage. Trust me when I said sangat rare ada restoran yang serve sausage ni. That strong lamb flavour memang masuk bila ada rasa kemanisan cranberry sausage tu. Rasa savoury berlawan dengan manis. Truly British traditional style. Then the perfectly grilled portobello mushroom. Dia ada mix rasa earthy, smoky, savoury, woodsy, slightly chewy, umami rich with mild sweetness. It also has that streaky beef, fluffy scramble, fresh green. Then dia ada baked tomato. Nothing tastes like a good baked tomato. Sweet, sour and juicy. Entahlah, semuanya menjadi kat sini. Next actually saya makan steak, but saya nak skip that review pada hujung video. Then this overly dramatic squid ink olio. I mean, menu dia nampak sangat dramatic kan. Pasta ni rasa sangat savoury. Maybe datang dari squid ink flavour tu. Dan dia pair dengan banyak seafood, green mussel yang gemuk isinya, udang fresh. So bila makan ni, rasa macam flavour laut tu ada kat mulut saya. Dan masak style olio ni saya rasa sesuai dengan komponen menu ni compared tu kalau buat tomato base. Nanti tomato tu overpower. Saya suka macam ni. Then I had this mushroom soup which is savoury and creamy. I also had a sweet ending to refresh the palate. Ini memang a beautiful pavlova. Balanced sweetness, light acidity from fruit and airy melt-in-mouth texture. Pandai saya berkata-kata. Saya end the night dengan a good sip of coffee. Love it. But actually saya datang lagi the next day, I was not happy dengan short steak saya. Pinggan merah tak kena dengan steak, so saya nak buat balik. Tapi owner kedai ni ajak saya, wife dan business partner datang lepak makan kat sini. So kami order baked salmon carbonara linguine. So nama kedai ni Wan Serambi Cafe di Bukit Jelutong Shah Alam. But tak perlu nak terpesona dengan makanan kat sini. Ada something lebih hebat selain makanan. Saya tak pernah nampak satu kedai makan Melayu yang ada customer service sehebat Wan Serambi Cafe. Sebenarnya the 3 owner of this restaurant semua adalah ex-cabin crew airline. Seorang dari Emirates, 2 orang dari MAS. Dia punya level detail, cara nak letak secawan kopi kat meja pelanggan pun dia ada teknik supaya pelanggan senang nak pegang. Saya akan buat satu video khas pasal ni nanti. And the finale, the steak. Malas nak cerita panjang. Saya selalu makan steak dan ini antara kedai favourite saya untuk steak. Simple style, tak overly flavoured, just nice and juicy. Makan pakai tangan je lah. And this is Andy Score.